Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini Agenda Awani. Apabila kita bercerita tentang kesihatan untuk semua peringkat, pastinya kita akan melihat faktor umur, faktor ataupun persekitaran apabila kita bekerja dan juga keadaan apabila kita melakukan sesuatu perkara sama ada di pejabat, di rumah ataupun di tempat rekreasi seperti padang dan seumpamanya. Dan apa yang sentiasa menjadi perdebatan ataupun perbualan apabila kita berjumpa dengan ahli keluarga ataupun rakan taulan, iaitu satu simptom ataupun satu penyakit yang berkaitan dengan lutut kita. Ini biasanya bagi orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas ataupun lebih kronik lagi 50 tahun ke atas, pastinya akan terdedah dengan penyakit lutut. Dan apatah lagi bagi mereka yang aktif dalam kegiatan luar seperti hiking, trail ataupun terlibat dalam sukan-sukan yang lasak dan sebagainya, pastinya akan juga terdedah dengan penyakit lutut. Dan bagi mereka yang bekerja lama, berdiri, pastinya juga akan ada impak kepada lutut mereka, sama ada mereka mampu menahan beban yang mereka tanggung saban hari kerana lamanya mereka berdiri. Dan penyakit-penyakit berkaitan dengan lutut seperti ada kaitan dengan gout ataupun berkaitan dengan arthritis yang lain. Jadi bersama saya pada malam ini dua orang tamu, kerana ada satu penemuan yang agak menarik untuk kita bincangkan yang diusulkan oleh penyelidik dan juga pakar perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga sebuah syarikat swasta. Dan kita akan melihat bagaimana penyakit ini ada rawatan yang boleh menyembuhkan sama ada dari sudut ataupun klinikal dan seumpamanya. Jadi bersama saya pada malam ini yang berbahagia Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham Muhammad Yusof. Sebelah kiri saya, apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Seorang ketua penyelidik dan juga ketua unit antroskopi dan juga kecederaan sukan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan di hujung sana, Madam Helena Tong. Apa khabar, Madam? Khabar baik. Sihat nampak? Ya, sihat. Okey, seorang penerima rawatan eksperimental tentang apa yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu berkaitan dengan rawatan penyakit yang berkaitan dengan osteoarthritis. Satu ataupun istilah yang susah sebelum saya nak sebut, tapi supaya saya terpaksa cek dengan Datuk Dr. Badrul. Okey, Datuk Dr. Badrul Hisham Akmal. Jadi berkaitan dengan penyakit osteoarthritis ni, adakah suatu yang biasa di kalangan masyarakat awam akan terdedah dan juga akan mengidapi penyakit ini? Sebagai permulaan perbincangan kita. Betul Haji. Sebenarnya kalau mengikut kajian yang dijalankan di Malaysia dan juga di tempat-tempat lain di dunia, prevalence ataupun insiden untuk penyakit osteoarthritis ini bagi populasi yang umur 40 tahun ke atas, betul lah saya cakap tadi, lebih kurang 20% hingga 30%. Sebenarnya dia tinggi. 20% tinggi. Ya. Dan bagaimana mereka yang terlibat dalam kegiatan luar yang aktif dan juga ahli sukan? Okey, bagi yang muda yang terlibat dengan aktiviti lasak seperti hiking, maraton dan sebagainya, mereka ni selalunya waktu muda sebelum umur 20-30 tu masih okey lagi lutut dia. Tapi kalau jika contohnya mereka ada kecederaan lain, contohnya kecederaan ligamen, anterior cruciate ligament ataupun meniscus, ini akan menyebabkan lutut mereka, rawan lutut mereka akan lebih cepat rosak. Jadi mereka sebelum umur 40 pun kadang-kadang sudah ada simptom yang mana rawan itu rosak. Dan rawan ni pula dia ada satu karakter yang mana dia sekali dia rosak, dia susah nak membaiki sendiri secara automatik. Natural, dia tak macam kulit ataupun tisu muscle kita. Rawan ni dia macam one off. Kalau sekali dia dah rosak, dia akan hanya jadi tisu orang kata scar tisu, fibrocartilage saja. Jadi inilah yang menyebabkan lutut tu fungsinya akan menjadi lebih kurang optimal dan makin lama makin teruk. Itu bagi mereka yang muda. Mereka yang aktif dalam bidang sukan, trekking ataupun hiking dan sebagainya. Adakah itu juga yang dihadapi oleh Madam Helena, Doktor? Memang. Sekarang saya berumur 64 tahun, dah bersara. Tapi sebagai seorang kaunselor di sekolah menengah, kami dah biasa dengan membawa pelajar pergi hiking atau berkhemah atau buat all those extreme sport juga lah.
Ya, so yang minat saya juga ialah dalam bidang tarian juga. Ya, banyak perlukan pergerakan di situ. Pergerakan, ya. Jadi sejak bila, sekarang dah umur 60 tahun, sejak bila menghadapi penyakit osteoarthritis ni? Okey, saya lepas sakit HUKM dah lama ya. Dalam tahun Fail HUKM memang ada. Memang ada. Okay. Dari tahun 2010 sudah jadi file di bawah file ortopedik. Ya. So jadi yang kesakitan sendi-sendi tulang dan di tangan dan di lutut dan kaki itu memang biasa dengan saya. Ya, so HUKM macam home saya ya untuk dapat rawatan. Pada ketika 2010 pada awal-awal itu, apa rawatan yang diberikan oleh pakar-pakar kita di HUKM? Biasanya dan doktor akan dia diagnose, selepas itu dia akan beri ubat-ubat dululah, sama ada painkiller. Tapi tak sampai steroids ya, painkiller dulu untuk tengok bagaimana. Dan juga ada kali recommend sama ada nak makan Vital S atau yang all those vitamin juga lah ya. Ada perubahan? Suplemen. Ada perubahan dalam menerima rawatan lebih baik ataupun bagaimana? I rasa ada sedikit yang pemulihan yang baik, tapi nampaknya macam kalau ikut umur dah sudah meningkat, dia dah balik lagi. Dan oleh sebab saya seorang yang memang aktif, energetik dan pergerakan saya memang adalah cepat. Ada kali tak fokus ya kepada pergerakan, so jadi kemungkinan yang accident prone yang akan masuk ya. Okey, bagi kes seperti Puan Helena, Doktor, adakah ini juga menjadi penyebab ataupun menjadi satu faktor utama penyelidik UKM di bawah kelolaan Datuk Dr. Badrul Akmal melihat satu solusi lain untuk mendapat penemuan-penemuan yang lebih lebih baik untuk rawatan osteoarthritis? Ya, sebenarnya betul apa yang Haji cakap tu. Apa yang kita, sebab daripada pengalaman kita sebagai pakar ortopedik, sebenarnya di dalam bidang ortopedik ini kita ada satu apa yang kita katakan treatment gap. Yang mana ada satu tempoh tu kita hanya menunggu masa untuk menjalankan operation yang terakhir, which is operation untuk tukar lutut besi. Itu option terakhir tu? Itu option terakhir. Selalunya kita akan ada persoalan, 3 soalan yang kita akan tanya pasien ni. Sama ada malam boleh tidur ke tak, lepas tu fungsi aktiviti harian dah sampai ke tahap langsung terganggu, dan ketiga ialah sama ada mereka dah ada masalah lebih kurang macam depresi sebab tak boleh nak buat apa. Selalunya ini adalah 3 tanda yang menyebabkan kita akan nasihatkan kepada pesakit, anda perlu melakukan pembedahan tukar lutut ni. Disebabkan semua apa yang kita dah bagi, exercise, ubat fisio dan ubat tahan sakit, ubat suplemen tu semua dah tak jalan dah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan penonton Nasrawani, inilah satu penemuan yang terkini yang dilakukan oleh pakar penyelidik kita yang diketuai oleh Datuk Dr. Badrul Akmal Hisham berkaitan dengan penggunaan stem cell bagi membangunkan produk terapeutik yang akan menyebabkan tumbuhnya semula tisu-tisu berkaitan dengan rawan lutut kita ini. Jadi kita bagi penemuan ini, di manakah ataupun fungsi-fungsi di dalam stem cell itu yang diberi perhatian? Adakah stem cell secara keseluruhan, Datuk, ataupun ada ataupun hal-hal ataupun perkara-perkara yang tertentu dalam stem cell itu yang dijadikan uji kaji dan begitu serasi dengan rawatan osteoarthritis? Okey. Ini soalan yang menarik ni. Agak teknikal ni. Okey, tapi saya cuba mudahkan ya. Okey, nombor 1, sumber stem cell ni sebenarnya kita semua ada stem cell. Ya, betul. Semua orang. Cuma stem cell kita ni akan mengikut umur kita. Itu satu. Nombor 2, stem cell kita ni juga dia bergantung pada tempat yang kita nak ambil itu. Ada setengah tempat tu senang, ada setengah tempat tu susah. Yang senang tu mungkin dari tisu lemak, yang susah tu mungkin dari rawan sumsum tulang, belakang tulang belakang dan sebagainya. Jadi untuk kita gunakan stem cell kita ni, mesenchymal stem cell ni dia adalah sel yang
asal. Dia boleh menjadi beberapa jenis sel yang dewasa. Contohnya tulang, rawan, saraf, saluran darah dan sebagainya. Jadi untuk kita ambil sel kita sendiri, satu dia akan menyebabkan kita akan ada satu lagi prosedur yang menambah sakit. Dan dua, sel kita pula tu adalah sel yang tak berapa cergas sebab mengikut umur. Tak aktif lah. Kalau Encik Haji umur 35 kan? Bagus, Alhamdulillah. Jadi sel dia mungkin sihat. Tapi kalau macam Madam Melina, sel umur 60 tahun. Jadi dia tak berapa kuat. Lepas tu ditambah pula dengan ubat yang kita makan, dengan penyakit. Jadi stem cell masing-masing ni dia berbeza keupayaan. Jadi apa yang kita buat, kajian kita ni telah memfokuskan kepada stem cell yang diperolehi daripada uri, tali pusat kita. Daripada tali pusat bayi yang didermakan setelah diberi kaunseling ibunya dan diberi penerangan tentang apa yang akan dibuat, apa manfaat dan sebagainya. Dan daripada situ kita ambil daripada satu bahagian yang dinamakan Wharton's jelly. Mungkin nanti kalau ada visual ni boleh dekat Wharton's jelly tu, yang bahagian yang jernih tu, yang macam gel tu. Daripada situ yang kita ambil stem cell ni ialah stem cell yang berumur 1 hari. Dikira macam 1 hari lah. Jadi stem cell ni nombor 1 dia banyak yang kita ambil daripada tali pusat tu. Lepas tu nombor 2 dia mempunyai keupayaan untuk tumbuh tu sangat-sangat hebat. Hebat. Dan ya betul. Dan alhamdulillah bila kita dapat tahu yang stem cell ni nombor 1 yang orang paling takut, dia takut dia tukar jadi kanser. Yang ini kajian-kajian yang dilakukan oleh kumpulan penyelidik makmal di HUKM, di tissue engineering dan di pusat terapi sel, mereka ni telah menjumpai yang stem cell ni dia tidak ada malignant change. Dia tidak berubah, tapi ini dalam lab saja dulu. Dalam ujian klinikal. Dan yang terakhir ialah stem cell ni dia tidak ada rejection. Betul. Bila kita masuk tu maknanya tak semestinya kita ambil stem cell anak kita. Jadi stem cell siapa-siapa je boleh masuk kat dalam. Kepada penerima. Receiver. Jadi bayangkan untuk mana-mana pesakit pada mana-mana peringkat umur yang especially yang tua, yang dah berumur, kita boleh ambil stem cell daripada mana-mana penderma. Dan ini alhamdulillah yang telah kita lakukan first in human di Malaysia. Di Malaysia, UKM adalah yang pertama. Jadi kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali dalam agenda awani bercerita tentang osteoarthritis. Saya rasa di luar sana ramai di kalangan ahli keluarga kita orang kata pun menghadapi penyakit lutut ini, sama ada di kalangan ibu kita, nenek kita ataupun di kalangan anak-anak muda yang begitu aktif dalam bidang maraton, sukan dan sebagainya, dan ada mendapat rawatan untuk osteoarthritis dan sebagainya. Dan kita berbincang tentang itu. Sebenarnya sudah ada penemuan-penemuan yang terkini dan rawatan yang akan diperolehi akan menambah baik dan memberikan kelegaan kepada mereka yang terlibat ataupun menghadapi penyakit osteoarthritis. Okey, bagi Dato' Dr. Badrul Akmal, melihat perkara ini satu proses yang lama, tetapi kita mendapat tahu daripada kerjasama pihak HUKM di bawah pimpinan Dato' Dr. Badrul dan juga pihak syarikat yang mengelolakan ataupun menyimpan stem cell ini, iaitu Meloha Life Sciences dan Berhad. Adakah ia akan berada di pasaran lagi lama ataupun bagaimana? Di mana tahapnya sekarang? Okey, yang kita boleh kongsikan. Untuk apa yang dilakukan oleh UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Meloha Life Sciences adalah satu kerjasama awam private, public private partnership, yang mana kita membangunkan produk terapeutik berasaskan sel mesenkema stem cell ni untuk kegunaan manusia.
Dan proses untuk sesuatu produk cell based therapy ini untuk diluluskan, dia mesti melalui beberapa fasa penyelidikan manusia. Maknanya apa yang kita dah buat sekarang ni ialah fasa 2A. Dia ada 3 fasa. Okey, fasa 2B dan fasa 3. 2B dan 3 ni ialah fasa 2B adalah fasa randomized clinical trial. Yang ini buat masa ni fasa 2A ni hanya 10 pesakit dan 14 termasuk Puan Helena. Termasuk Puan Helena dan 14 lutut. Tak semua ada setengah dapat injection dua-dua lutut. Jadi fasa 2A ni hanya untuk memastikan dia adalah selamat dan tidak ada kesan sampingan dan ada kesan yang bagus. Bagi Puan Helena, setakat hari ini sudah berapa kali mendapat rawatan dan bagaimana keadaan sekarang? Okey, pada bulan Februari dalam tahun ini saya dapat 2019, yang suntikan. Yes, Ya. 2019 saya dapat suntikan. Ya, satu suntikan saja. Selepas itu kesannya, of course, dia punya side effect memang bengkak ya, bengkak, sakit. Masa itu nak ambil painkiller jugalah, tapi kemungkinan itu ialah dari saya punya case ya. Yang bengkak dan berapa lama tu dia yang dalam tempoh tak sampai 2 minggu, tak sampai 2 minggu. Selepas itu nampaknya okey kalau saya gunakan yang terapi RICE ya, rehat, ice compression, and then itu akan merendahkan kesakitan. So selepas itu ada follow up dengan doktor dalam tim Dr. Badru. Follow up untuk check 1 bulan, 1.5 bulan, pergi check, pergi sana untuk buat macam soal selidik dan juga ada testing 1 bilik naik turun ya. Dan tengok sama ada keberkesanan dan saya rasa lebih lega. Walaupun ada kali dia punya kesakitan akan pulang juga, tapi tak sangat macam teruk sampai injury itu. Sebelum ini. Sebelum itu memang saya duduk dalam wheelchair dengan crutches tak bila pergi mana-mana pun. Ini boleh berjalan elok masuk studio. Sekarang pakai kasut heels juga. Jadi kes seperti Puan Helena, adakah memerlukan satu suntikan saja ataupun ada rawatan rawan lain ataupun menabik daripada sum-sum tulang dan sebagainya? Dia itulah yang macam saya katakan tadi, istimewanya kita menggunakan sel yang diambil dari tali pusat tadi ni. Dia tidak memerlukan prosedur tambahan. Tak ada. Yang biasa kita buat. Yang biasa yang sebelum-sebelum ni, teknologi sebelum ni ambil daripada sumsum tulang dan sebagainya. Ini this is considered kata satu tak perlukan pembedahan juga. Bagi osteoarthritis bila kita dah confirm diagnosis, kita kebanyakannya tak perlu pembedahan artroskopi sebab kita hanya perlu cucuk je. Dan cucuk pun kita cucuk di klinik. Dan kita harap, memang kita harap lah, sekali cucuk dan selesai itu that is the ultimate lah. Tapi kajian-kajian yang lain daripada tempat-tempat lain ada yang mengatakan kalau yang teruk tu mungkin cucuk booster selepas tahun. Ini semua kita akan continuously monitor dan tengok keberkesanannya dan bagaimana. Untuk fasa seterusnya dalam 2B dan juga 3A tu berapa lama lagi? Okey, insya-Allah fasa 2B ini kita akan mulakan sebelum penggal the fourth quarter ni. Kita pun sekarang ni tengah dalam proses untuk proses approval daripada Research dengan Ethics Committee UKM. Selalunya dia punya observation dan follow up tu akan mengambil masa sampai 24 bulan. Pasti. Dan selepas kita mulakan fasa 2B, fasa 3 ni immediately after that lebih kurang 2 atau 3 bulan boleh start sebab dia fasa 3 ni ialah multi center. Supaya kita punya result ni bukan dekat UKM je yang diorang kata bila kat UKM semua result elok, bila buat kat tempat lain tak apa cantik. Jadi salah satu daripada syaratnya kena juga buat multi center. Sekarang berjalan benda tu? Belum lagi? Dia akan berjalan selepas 2B nanti. Daripada penilaian ataupun akreditasi yang akan diberikan oleh Jawatankuasa Pendidikan dan juga Etika UKM, adakah ia perlu juga UKM akan merujuk kepada peringkat piawaian global?
Ya, sebenarnya di Malaysia kita ada apa yang kita panggil National Stem Cell Ethical and Research Technical Committee, NSET, yang mana dia di bawah Kementerian Kesihatan, tapi dia adalah independent body yang memantau semua dan segala aktiviti research berkaitan dengan stem cell. Jadi semua akan mengikut guideline yang digariskan oleh NSET tadilah. Dikatakan juga pihak UKM dan juga Meluha Sciences akan sudah pun mendaftarkan penemuan stem cell ini di Pusat Pengawalan Pharmaceutical Kebangsaan National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA. Dia punya cerita dia Chondrogen tu, dia adalah nama produk tadi. Ya, Chondrogen. Dan untuk dia dikeluarkan ataupun dihasilkan di makmal di Meluha dan juga di UKM, dia perlulah didaftarkan untuk Terlebih dahulu. Di NPRA. Inilah produk Chondrogen dan prosesnya adalah begini. Ini. Jadi NPRA pula nanti akan pergi ke makmal tadi dan akan buat penilaian dan piawaian bahawasanya Chondrogen hanya boleh dikeluarkan oleh 2 lab ni saja. Okey, bagi Puan Helena, penerima dalam fasa rawatan eksperimental ini, apa harapan Puan Helena kalau ini dapat dibuktikan terus, inilah rawatan yang terbaik untuk osteoarthritis, apa juga yang boleh dikongsikan kepada mereka-mereka yang sedang menunggu untuk mendapat rawatan sebegini? Ya, sebagai seorang penerima untuk stem cell, memang saya rasa sangat tak helpless lagi dan lega. And memang saya berterima kasih banyak kepada pihak HUKM di bawah sports and injury. Oleh sebab file saya masuk ke sana, at least ada satu harapan. So jadi untuk macam kawan-kawan lain yang menerima, kita berbincang dan nampaknya very effective dia punya keberkesanan. But this is a long term, right? So apa yang saya harap ialah supaya mereka yang menerima stem cell itu memang dengan sendiri mesti jaga kesihatan dari segi makanan, dari segi exercise. Dan untuk saya, saya memang berenang, swim, and I still do a bit of movements and qigong, and slow holistic meditation exercise juga. Itu memang bertambahkan lagi dengan di stem cell. So saya harap bahawa if total healing, bersyukur kepada Tuhan. And of course my thanks to pihak HUKM dengan Meluha yang Life Sciences. Akhir sekali mungkin Datuk Dr. Badrul, kata pun pastinya ini satu kabar gembira, ramai pesakit-pesakit yang menunggu ini bila berada di pasaran dan sebagainya, tetapi etika perlu dipatuhi dan juga prosedur klinikal terpaksa dipatuhi juga, dan agaknya dalam semua proses ini dalam masa beberapa bulan ataupun beberapa tahun, HUKM di bawah kelolaan Datuk Dr. Badrul Akmal akan menjadikan ini sebagai satu rawatan terbaik bagi mereka yang menunggu-nunggu rawatan yang efisien, yang terbaik untuk osteoarthritis. Sebenarnya kalau macam kita lihat di negara seperti di Germany dan di Eropah, ada apa yang dipanggil experimental treatment. Yang mana experimental treatment ni sebenarnya yang terbukti keberkesanannya, cuma dia tidak disahkan sebagai standard treatment. Belum lagi. Bila standard treatment ni sebenarnya untuk dapatkan pengesahan standard treatment ni, bila sesuatu rawatan tu disahkan sebagai standard treatment, insurans kena bayar. Jadi company kena bayar. Betul. Jadi kadang-kadang ada sedikit orang kata isu kat situ. Untuk because masalah ni adalah masalah yang sangat besar. Jadi kalau contohnya di Germany, stem cell treatment ni diberikan atau di-offer sebagai experimental treatment. Jadi apa yang kita akan lakukan di UKM ialah kita akan meletakkan standard yang sangat tinggi dari segi keselamatan, kualiti dan sebagainya. Yang mana akan ada 2 jalur pesakit akan dirawat. Satu ialah jalur pesakit yang dirawat sebagai clinical trial. Maknanya ada pesakit yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam clinical trial. Ada juga pesakit yang tak memenuhi. Contohnya macam ada satu pasien tu dia sakit jantung, dah baru lepas operate,
Jadi dia tak memenuhi, tapi dia mungkin memerlukan dan dia mungkin boleh mendapat manfaat. Jadi mereka akan masuk ke dalam satu jalur kedua. This is apa yang kita panggil Special Access Program. Dan jalur yang kedua ni yang mungkin Haji sebutkan tadi sebagai peluang bagi ramai pesakit yang ingin melihat sama ada mereka ni layak atau boleh. Tapi perlu merujuk juga kepada pakarnya, iaitu tim, mereka perlu melalui saringan proses yang biasa itulah. Terima kasih kepada Puan Helena Tong, penerima rawatan eksperimental bagi ujian klinikal osteoartritis ini, dan juga Dato' Dr. Badrul Akmal Hisham Muhammad Yusof, Ketua Penyelidik dan juga Ketua Artroskopi Kecederaan Sukan UKM. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.